ini adalah momen paling confident untuk korang entry buy bila price datang balik and pull back masuk semula ke dalam zone. So bila price datang balik masuk dalam zone, korang akan dapat setup dengan reward yang besar macam ni. Nak belajar? Save dulu video ni and jom aku tunjuk kat korang macam mana aku boleh dapat setup yang cantik macam ni. Let's go. Alright guys, so step utama korang cari dulu satu kawasan resistant yang telah pun jadi test at least lebih daripada 2 ataupun 3 kali. So kalau korang tengok dekat area sini, kita ada satu kawasan resistant yang telah pun jadi test at least lebih daripada 3 ataupun 4 kali. So kawasan ni kita akan mark menggunakan box daripada shadow pergi ke body. So once korang dah mark, korang tunggu dulu price untuk buat satu confirmation breakout structure. So means kita akan tunggu dulu price untuk break kawasan resistant dulu. So bila price dah buat satu clean breakout macam ni, korang ready je. Bila price datang balik pull back masuk dalam zone, korang henjut je buy korang tu banyak-banyak. Setup macam ni pun kalau korang tengok, kita dah berjaya collect around almost 500 pip. So kalau korang nak belajar lagi, boleh tekan link dekat bio sekarang. 3 Mei ini Moza akan berada di Kuala Lumpur untuk buat satu grand face-to-face coaching. Dalam face-to-face coaching, korang akan diajar ilmu yang Moza tak share dalam webinar online. Ilmu-ilmu seperti precise, confirmation, second entry, semua akan diajar secara detail. Book seat face-to-face coaching sekarang. Jumpa anda 3 Mei ini di Kuala Lumpur.